Bayangkan hari ini anda ada RM15,000 simpanan tunai. Anda ada dua pilihan, sama ada biarkan RM15,000 itu kekal sebagai tunai ataupun tukarkan sebahagiannya kepada 5 dinar emas macam ini bersamaan 21.25 gram emas 999. Hari ini nilai dia mungkin nampak hampir sama, tapi 5 tahun dari sekarang, cerita dia boleh jadi sangat berbeza. Kalau RM15,000 itu kekal sebagai tunai, jumlah dia memang masih RM15,000. Tetapi kuasa beli dia semakin berkurang sebab harga barang terus meningkat. Sebagai contoh, kalau inflasi purata sekitar 2.15% setahun, selepas 5 tahun, kuasa beli RM15,000 hari ini bersamaan lebih kurang RM13,500 saja. Okey, sekarang kita tengok pilihan kedua. Kalau RM15,000 tadi, kita tukarkan kepada emas dan harga emas meningkat secara purata 10% setahun. Secara ilustrasi, nilainya selepas 5 tahun boleh cecah sekitar RM24,000. Bukan maksudnya harga emas pasti naik 10% setiap tahun. Tapi inilah sebab dia emas sering digunakan sebagai aset untuk melindungi nilai simpanan dalam jangka masa panjang. Jadi persoalannya, anda nak simpan RM15,000 dalam bentuk duit yang kuasa belinya semakin kecil ataupun tukarkan sebahagiannya kepada aset yang berpotensi mengekalkan dan meningkatkan nilainya. Sebab tu bagi saya, emas bukan sekadar tempat simpan duit. Tapi emas adalah salah satu cara untuk kita melindungi nilai kekayaan kita. Jadi bagi tuan-puan yang nak mula alihkan sebahagian simpanan kepada emas fizikal bersama Public Gold, boleh terus isi borang sign up. Saya akan bantu anda daftar sebagai ahli dan kongsikan strategi simpanan emas yang sesuai mengikut bajet dan matlamat kewangan anda.